Ramai orang bukan gagal sebab malas, tapi sebab terlalu selesa. Selesa dengan gaji yang okey, selesa hidup yang macam ni pun dah cukup. Padahal dunia tak pernah berhenti bergerak. Setiap tahun, harga barang makin naik, nilai duit makin jatuh. Tapi ramai masih rasa tenang sebab gaji tetap masuk setiap bulan. Masalahnya, gaji tetap, harga hidup tak tetap. Kalau kita masih rasa selesa dengan keadaan sekarang, itu tanda bahaya paling halus. Sebab bila selesa, kita berhenti berkembang. Kita tak tambah ilmu, tak cari peluang, tak ubah cara urus keuangan. Orang berjaya tak tunggu masa susah baru nak berubah. Mereka sentiasa cari cara baru untuk bertindak. Belajar simpan, lindungi nilai dengan emas dan gandakan potensi diri. Ingat satu perkara, keselesaan hari ini boleh jadi kesempitan esok hari. Jangan tunggu keadaan paksa kita berubah. Mula bertindak waktu kita masih mampu memilih. Kalau rasa mesej ni kena batang hidup, simpan video ni baik-baik. Sebab hari ini mungkin selesa, tapi esok belum tentu sama. Okey, baik tuan-puan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh saja klik link di bio saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.